Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ainul Husna dan saya Batrisha Reza. Kami dari channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Bertarikh 26 hari bulan 3, 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra telah mengadakan majlis lembayan kasih yang bertempat di Dewan Putra SMK Bandar Baru Putra bagi meraihkan Puan Hajah Zarina binti Tajul Arus. Bagi pengetahuan penonton semua, Puan Hajah Zarina adalah guru kanan kemanusiaan semasa berkhidmat di SMK Bandar Baru Putra ini. Beliau akan bertukar dan dinaikkan pangkat ke SMK Aminuddin Baki sebagai penolong kanan co-curriculum. Selamat tinggal kepada seorang guru yang bukan sahaja mengajar tetapi telah menyentuh hati kami. Lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung Siti. Terima kasih kami ucapkan atas segala jaksa dan bakti. Okey. Anak kediri di atas titi, anak pendekar senyumnya, anak pendekar sedang memanah. Tiada budi, tiada bakti, saya sekadar menggalas amanah.